baju, ada tempat boleh potong-potong. Okey, bestnya tempat air terjun tu kan. Mereka minum, basuh kereta, mandi, ada juga lepak kat sini. Tengok tu, cantik kan. Dan macam-macam culture boleh kita nampak. Ada perkampungan-perkampungan kecil dekat dalam-dalam tu. Kita hanya boleh nampak laluan-laluan mereka je. Tengok, wah cantiknya. Guna air gunung, nak cuci lori tu. Apa dia tadi je nak Ada. Nak cuci tu. Dia berhenti anytime berhenti cuci lagi. Ini fly kejap ke sini. Tapi nanti lambat sampai. Fly. Lambat lah. Okey, ini antara terowong yang kita lalui. Ada banyak terowong. Tak ingat berapa. 5, 6, 7, 4 lagi. Okey, dah malam dah pun. Kita melalui. Kita dah hampir ke Chilas ni sekarang dekat pukul 8 malam. Target mungkin dalam pukul 9.30, 10 baru sampai. Itu pos polis lagi. Lepas ni kan pun mereka akan escort kita sehinggalah sampai hotel. Jalan dah start kecil, dah ada jurang yang dalam, bukit bukau. Tapi tak nampak kan sebab malam. Kalau siang ni ngeri juga ni. Dah lah bawa laju dia orang ni. Okey, sekejap lagi kita akan sampai ke Chilas. Sabar je lah ya. Bila bangun pagi esok, tengok pemandangan yang indah sangat ni, lupa dan hilang penat 15 jam dalam van semalam dengan perjalanan yang menakjubkan itu.